adakah anda mempunyai kesihatan yang baik? Okey. Dan boleh tak Kak Baiti nak minta bagi 9333 kat ruangan chat untuk bagi semangat pada Kak Baiti ni. Anda respon, adakah anda berada kat depan skrin ya untuk kita sama-sama belajar tentang healing crisis yang bakal Kak Baiti akan sampaikan ya. Alright, so kita nak share skrin dulu. Okey. Okey, terlebih dahulu Kak Baiti nak ucapkan terima kasih pada Papa Berry kerana perkenalkan Kak Baiti. Seperti yang Papa Berry cerita tadi kan, Kak Baiti adalah merupakan perawat komplementari. Kak Baiti, okey, inilah kita punya tajuk, iaitu healing crisis, pahit dulu manis kemudian. Kenapa Kak Baiti nak cerita tentang, kenapa Kak Baiti cerita pasal pahit dulu kan? Sebab seperti yang kita tahulah, bila kita menghadapi healing crisis, memang kita akan terasa pahit dulu kan? Kita akan rasa periknya, deritanya, azabnya kan? Sebelum kita nak mendapatkan kesihatan yang kita hajatkan selepas kita makan suplemen kan? Okey, so izinkan Kak Baiti nak perkenalkan diri, latar belakang Kak Baiti sedikit lah kan. Nama dia beri Nurul Baiti Mita Mazairun. Boleh panggil dengan panggilan mesra Kak Baiti lah. Ataupun kalau sesetengah orang panggil Mama Betty. So Kak Baiti berasal daripada Gajah Perak. Sekarang menetap di Gombak. Dan pernah memiliki ijazah kejuruteraan kimia daripada UPM dan pernah menjadi engineer beberapa tahun lah sebelum menceburi bidang bekam ni. Dan selepas Kak Baiti sekarang menceburi bidang perawatan komplementari, ya, perawatan alternatif, iaitu bekam dan akupunctur sejak tahun 2013. Dan alhamdulillah lah dari sini Kak Baiti di sinilah bermula kita terlibat dengan Forever Living, sebabnya kita dapati suplemen Forever Living sangat bagus untuk komplement, untuk melengkapkan treatment, terapi alternatif yang kita sediakan. So alhamdulillah. Okey, so alhamdulillah dalam tempoh 4 tahun lebih ni kita dah dapat dinobatkan sebagai top recruiter, lepas tu Global Rally 1.5K, sorry manager, lepas tu Forever level 3 dan juga CBM, alhamdulillah. So okey, back kepada kita punya tajuk pada hari ini kan. Healing crisis ataupun krisis penyembuhan. So Kak Baiti nak tanya semua hadirin kat sini kan. Okey, ada tak anda selama anda mengamalkan suplemen Forever Living pernah mengalami healing crisis? Pernah tak mengalami healing crisis? Boleh tak chat dekat boleh tulis kat ruangan chat tak? Boleh tulis kat ruangan chat apakah healing crisis yang anda pernah alami. Harap-harap anda sudilah berkongsi kat Baiti. Boleh nyatakan apakah healing crisis yang anda alami sepanjang anda makan suplemen. Tengok kan memang ramai yang ada pening, ada demam, ada bisul pun ada keluar kan. Okay. So itulah hari ni kita nak cerita kenapa semua tu terjadi kan. Kenapa semua ni keluar belaka. So itu yang kita akan bedah lah kan. Bedah kita akan sama-sama belajar ya, insya-Allah. Okey. Ada yang sembelit. Okay. So apakah itu healing crisis? Apakah itu healing crisis? Healing crisis juga disebut sebagai krisis penyembuhan. Ia adalah proses menyingkirkan toksin yang terkumpul dalam badan sepanjang hidup kita. Maksudnya memang proses detox lah sebenarnya. Proses mengeluarkan toksin. Proses yang kita sedang alami itu proses healing crisis adalah proses untuk menyingkirkan toksin ya. Okey, semasa proses penyingkiran toksin ini, badan akan mengalami tanda atau simptom yang membuatkan kita rasa tidak selesa.
Ya, memang kita seperti yang anda alami itulah, pening, demam, lepas tu ada yang sembelit, ada sakit perut berganda-ganda kan. Macam Nur Asilah kan sakit perut, gastrik. Mungkin sebelum ini memang ada gastrik, tapi bila makan suplemen kan, makan makanan kesihatan, bertambah-tambah lagi kan teruk. So keadaan inilah yang dinamakan healing crisis ya. Tapi jangan risau, sebab healing crisis inilah the road to recovery. Maksudnya memang jalan untuk kita penyembuhan sebenarnya. Okey. So mengikut Profesor Yoshio Niwa ni kan, iaitu seorang pakar nutrisi molekul mengatakan apabila kita mengambil nutrien, ia akan bertindak balas dengan oksigen dalam badan kita. Ya, maksudnya suplemen yang kita makan tu, vitamin, mineral yang kita ambil itu akan bertindak balas dengan oksigen yang memang dah masuk dalam badan kita lah. So tindak balas ini akan merangsang organ untuk membersihkan dan menyingkirkan toksin dalam tubuh badan kita yang telah terkumpul. Maksudnya sebelum badan kita ini lakukan penyembuhan, lakukan kerja-kerja pembaikan, pembaik pulih kan, dia akan keluarkan semua toksin yang dalam badan kita ada. Barulah tujuan proses ini kan terjadi untuk menggantikan tisu lama kepada tisu yang baru. Ya, maksudnya badan kita dia nak ganti sel-sel yang baru, menggantikan sel-sel yang lama, yang rosak, yang damage cell. Damage cell ni sebabkan apa? Sebab toksin lah. Toksin yang kita ambil pada pemakanan kita kan, gula, garam, lemak, lepas tu pesticide ke kan, MSG kan, perisa, pewarna, pengawet, itu semua toksin yang semua toksin itu akan membuatkan sel kita rosak. So bila badan kita memang Allah jadikan secara automatik akan melakukan penyembuhan semu jadi, ya, penyembuhan semu jadi. So nak lakukan penyembuhan semu jadi itu step yang pertama dia akan singkirkan toksin. Barulah badan kita akan mengeluarkan tisu-tisu yang baru ya. Okey, so apakah healing crisis bagus? Apakah healing crisis bagus? Memang bagus. Ya, memang walaupun prosesnya tu kita agak derita sikit lah kan. Kita akan mengalami macam-macam perkara yang tidak selesa, tapi sebenarnya itu adalah petanda baik dan bukti menunjukkan suplemen kita ambil berkesan dan memberi tindak balas yang positif. Ya, so anda katalah kalau kita makan sesuatu makanan ataupun suplemen ke, makan tiba-tiba makan tanpa healing crisis, tanpa kita alami terus hilang kan. Contohnya ubat tahan sakit sebagai contohnya, ataupun apa-apa suplemen yang kita tak tahu rupanya dalam tu ada steroid. Steroid ni jenis penahan sakit ya. Dia menahan sakit kita lah. So dia cuma tahan saja sebenarnya, tapi dia tak buang penyakit daripada badan kita. So memang kita makan tu terus sembuh, tapi sebenarnya realitinya dia tidak sembuh sebenarnya ya. Sebaliknya dia disembunyikan, ditahan sakit kita itu, tapi tidak dikeluarkan penyakit kita daripada badan. So tapi healing crisis yang Allah wujudkan, yang Allah dah design badan kita ni berlaku secara semu jadi, itu penyembuhan semu jadi itu dia akan menunjukkan kesan-kesan, akan menunjukkan tindak balas ya. So bila kita makan suplemen sebenarnya itu adalah booster ataupun penolong atau pembantu untuk mempercepatkan proses penyembuhan itu. Memang badan kita ni Allah jadikan dia akan sendiri lakukan kerja-kerja detox ya. Badan kita sendiri akan membuang melalui pembuangan air besar kan, akan membuang melalui pembuangan air kencing, lepas tu daripada perpeluhan, daripada pernafasan kan. Memang badan kita akan buat kerja-kerja detox secara semu jadi. Dan tapi anda kata kalau kita bergantung pada organ kita yang makin menua, dia lambat. Kan, jadi kesan penyembuhan tu lambat. Jadi sebab tu kita makan suplemen untuk mempercepatkan, untuk menyegerakan proses pemulihan tersebut. So bila kita mengalami healing crisis ataupun proses tindak balas itu menunjukkan bahawa suplemen kita itu bekerja. Okay? So dalam perubatan alternatif, penyembuhan terbaik sentiasa didahului dengan healing crisis. Macam pengalaman Kak Badi sendirilah. Pengalaman Kak Badi sendiri sebagai seorang perawat bekam, perawat holistik bekam akupuncture kan, dan ada sikitlah ilmu tentang perawatan tulang belakang kan. So memang bila bekam akupuncture, kalau urut sekalipun, badan kita akan menunjukkan healing crisis juga. Itu menunjukkan bahawa apa yang kita lakukan itu bersifat semu jadi dan berkesanlah bertindak dengan normal. Okay? So apabila toksin dikeluarkan daripada tubuh, vitamin dan mineral akan
mineral yang kita dapat itu diserap sepenuhnya. Dan badan kita akan membina semula sel-sel tubuh yang lebih sihat agar kita akan mendapatlah kesihatan yang lebih baik. Ya. Okey. Okey, so mari kita tengok formulasi kesihatan. Bagaimana badan kita sihat selama hari ini. Okey, inilah kejadian yang normal selama kita hidup lah, iaitu pertama oksigen kita hirup daripada udara, oksigen akan masuk dalam badan kita. Lepas tu dia akan bergabung dengan nutrisi, nutrisi daripada vitamin, mineral, karbo, protein kita ambil kan, dan akan disalurkan, dia akan masuk dalam darah lah untuk disalurkan ke dalam badan kita kan, ke dalam sel-sel badan kita melalui saluran darah. So itulah keadaan yang mana normal. Tapi bila terjadinya penyakit, apa yang berlaku bila oksigen dan nutrisi itu kan, oksigen, nutrisi tak cukup, bekalan tak cukup, itu yang membuatkan saluran kita tersumbat. Lepas tu kita bila saluran tersumbat, banyak blokage, kita mula penat kan. Lepas tu metabolisme kita menurun, hormon kita juga dan enzim kita juga menurun ya, kadar perembesan hormon, enzim sebagainya. Lepas tu akan membuatkan badan kita acidic, berasid. Bila badan kita berasid, maka bakteria yang ada dalam usus kita, dalam badan kita akan membiaklah, bertambah, membuatkan lama-lama sistem imun kita akan lemah ya, dan dari situlah kita akan terdedahlah kepada penyakit-penyakit. Darah kita pekat, ya, saluran darah kita sempit, membuatkan tekanan darah tinggi. Lepas tu bila gula kita berlebihan, tidak ada pakai kan, membuatkan gangguan pada toksinnya pada pankreas, membuatkan insulin kurang, jadi kecil manis, lepas tu sakit jantung dan penyakit hati dan juga kanser, dan macam-macam lagi lah penyakit yang timbul apabila kita berpenyakit ya. Okey, so ni badan kita ni, struktur badan kita ni bila kita nak rawat tu kan, memang kena bermula daripada sel ya, sebabnya badan kita memang terdiri pada 60 trilion sel. So bila kita sendiri mengalami masalah, contoh masalah pada sistem pernafasan ke, sistem pencernaan ke, sistem peredaran darah ke, itu adalah terlibatnya daripada masalah pada organ kita sendiri, organ kita tu. So dan organ pula sebenarnya kenapa dia sakit, organ tu tak boleh berfungsi dengan baik, sebab tisu-tisunya tu dah banyak damage, dah banyak mati. Dan tisu pula sebenarnya datang daripada sel-sel, gabungan sel-sel. So maksudnya bila kita nak rawat badan kita, nak pulihkan badan kita, kita kena bermula daripada sel dulu. Ya, kita, sebab itulah bila badan kita ni menunjukkan healing crisis, menunjukkan kesan-kesan detoksifikasi kan, sebabnya dia nak bersihkan semua toksin itu daripada sel. Dia akan bersihkan semua sel-sel, lepas tu baru itulah dia akan perbarui sel kita itu untuk membina tisu-tisu yang baru. Daripada tisu-tisu baru itulah akan bergabung untuk membentuk organ yang baru, organ yang sihat ya, organ yang lebih sihat, organ yang lebih berfungsi dengan baik. Dengan itulah bila organ-organ semua itu berada dalam keadaan sihat, intact semuanya, barulah akan menghasilkan sistem dalam badan kita yang baik ya. Dan itulah membuatkan kita jadi sihat. Okey. Okey, so nak tahu berapakah tempoh proses healing crisis kita ni? Ya, berapa tempoh? Mesti orang ramai yang tak sabar bila banyak customer kat vitamin downline kan, bila diorang makan suplemen, mesti diorang bila diorang kita dah beri penjelasan tentang healing crisis, ramai tak sabar untuk menunggu sampai healing crisis itu selesai. Ya, sebab ada juga yang mengalami healing crisis yang dalam jangka pendek, ada juga yang mengalami dalam tempoh yang panjang. Dia sebenarnya bergantung kepada penyakit sebenarnya ya, bergantung pada berapa lama penyakit kita dalam badan kita. Tapi overall pakar-pakar telah mengkajilah tempoh healing crisis atau tempoh proses penyembuhan, proses keseluruhan penyembuhan daripada dia detox kan sampailah dia sembuhkan sepenuhnya badan kita itu, kebiasaannya berada dalam tempoh 4 bulan macam tu. 4 bulan adalah tempoh untuk keseluruhan lah, yang mana pertama untuk fasa yang kita akan melalui dalam tempoh 4 bulan ni, kita akan melalui berbagai fasa ya, bermacam-macam fasa. Okey, fasa pertama kita akan menghadapi satu fasa dinamakan release, itu singkir. Yang mana singkir ini kan apa yang berlaku? Okey, pada bulan ini, bulan pertama ni memang akan berlaku pembuangan toksin, berlaku dalam tempoh 2 minggu hingga ke 1 bulan.
Sebab itulah kalau kita kena konsisten makan ya, tak bolehlah makan satu botol aloe vera contohnya kan. Ataupun nak makan untuk tempoh sehari dua ke, tak boleh. Sebabnya kalau kita berhenti tak habis toksin disikirkan tu. Ya, sebabnya kita ini dah hidup berapa lama? 30, 40, 50, 60 kan. So bayangkan baru sekarang nak kita keluarkan toksin, maka toksin tu memang dah lama berkumpul. So perlukan masa untuk disingkirkan ya. Okey, so untuk bulan pertama kan badan kita akan melakukan kerja-kerja penyingkiran. Okey, lepas tu bulan kedua badan kita biasanya waktu ni akan relax sikit. Waktu ni kita akan rasa badan kita dah okey lah, dah tak adalah begitu teruk sangat healing crisis ataupun proses-proses pengeluaran penyingkiran tu berkurangan. Sebab waktu ini organ kita rehat, back to normal setelah bekerja keras waktu proses penyingkiran. Tapi kita jangan berhenti. Mungkin barang masa ini kita anggap okey, dah sihat lah tu kan. Dah sihat, kita dah okey, bolehlah stop kan. Tak boleh tahu. Sebabnya masa ini badan kita ini belum lagi pulih sepenuhnya. Baru singkir, baru badan kita baru proses penyingkiran, baru detox. Belum lagi pulih. Belum lagi kita lakukan kerja revive, iaitu pulih. Iaitu yang mana pulih ini ialah okey, baik pulih sel yang telah rosak berlaku. Maksudnya badan kita renew sel. Macam Kak Baca cerita tadi kan, masa awal-awal tujuan matlamat sebenar healing crisis ini adalah kerana kita nak menukarkan sel-sel ataupun tisu-tisu yang rosak kepada tisu-tisu yang baik, yang bagus yang baru, supaya organ kita tu berfungsi dengan baik, supaya mewujudkan sistem yang baik kan. Badan kita sihat dengan itu. So bulan ketiga lah baru masuknya proses revive tu, proses pulih tu. So that's why kita tak boleh berhentilah. Kita kena teruskan makan ya. Okey, seterusnya dan akhir sekali badan kita akan melakukan proses renew, itu ganti. Yang mana masa inilah okey, badan kita, sel kita akan dibaiki dan akan diganti dengan sel yang baru. So setelah berlaku 4 bulan inilah makanya proses itu lengkap sepenuhnya. Tapi itu pun bergantung juga dengan cara ataupun dos yang kita makan. Andai kata kalau kita mengalami healing crisis yang kronik, yang mana kita terpaksa kurangkan dos, maka dia akan drag lah. Mungkin akan ambil masa yang panjang sikit, 6 bulan, 8 bulan ya. Dan juga bergantung pada penyakit. Apa yang Kak Wati pernah belajar selama ini, contoh kalau penyakit yang bersifat autoimun, bersifat yang dia melibatkan sistem imun ya, autoimun, dia akan mengambil masa yang lama, setahun atau 9 bulan. Kalau untuk orang yang masalah eczema ke, biasa ambil masa 6 ke 9 bulan. Baru dia punya nampak proses pembuangan toksin dan juga renew sel baru dia tu lengkap beroperasi ya. Tapi dia bergantung pada usia juga kekuatan badan kita sendiri. Alright. Okay, so apa terjadi bila kita mengalami healing crisis tu? Kan? So yang macam kita tahu kan, bila kita makan, apa kita makan, contohnya kita makan benda bergula, berlemak, berperisa, yang ada MSG kan, ada pengawet, pewarna tu kan, bila masuk semua tu masuk dalam badan kita kan, benda-benda semua tu beracun lah dan acidic kan. Jadi so bila dia masuk badan kita, pertamanya toksin bila masuk badan kita, dia akan dicernakan oleh perut kita dan akan pergi ke liver, dekat biliar. Di liver ni barulah berlaku proses pembalutan, dia balut semua kita punya bahan-bahan toksin tu. Liver kita akan menguraikan toksin daripada makanan kita tu, akan balut ya, akan balut. Memang prosesnya Allah dah jadikan. Liver kita ni sebenarnya dia detoxkan juga toksin pada badan kita. Dia akan keluarkan toksin itu melalui proses pembuangan. So liver kita akan balut racunnya, toksin semua tu. Lepas tu dia pergi proses yang kedua pula, dia akan campur sikit dengan protein. Dan mesti dia akan jadilah water soluble ni. Water soluble yang mana di situlah dia akan remove daripada badan kita. Pertama kalau dia akan pergi melalui gallbladder untuk keluar melalui bowel, usus kita, ataupun kalau toksin dalam darah, dia akan pergi ke kidney dan akan keluarkan, dia akan tapis di kidney dan akan keluarkan melalui urin.
Ya, so memang badan kita ni akan melakukan kerja-kerja secara semua jadi. Ya, semua jadi. Maksudnya benda ni tanpa arahan, tanpa kita makan suplemen ke, kan kita makan biasa pun daripada kecil memang akan berlaku. Ya, cuma bila kita apa nama dia makan suplemen, ya, bila kita ambil bahan-bahan yang suplemen yang bahannya sifatnya detox, ya, dia so daripada balutan lemak tu nak menjadi water soluble tu, anda kata waktu itu badan kita sangat bertoksik, masa itulah kita akan demam. Lepas tu naik gatal-gatal, ruam kan, kita akan syirik-birit kan, kita akan loya juga masa tu. Daripada water soluble yang kata masa bila yang badan kita tu keluarkan kesan healing crisis tu kan, masa water soluble, waktu inilah waktu dia nak keluarkan daripada water soluble nak keluar tu. So that's why badan kita sebenarnya memang Allah jadikan dia nak nak keluarkan toksin tu, dia nak seimbangkan pH badan kita ni supaya sentiasa ada pH yang baik, kan, pH yang baik dalam keadaan yang tidak acidic. Ya, so that's why bila anda kata badan kita sangat-sangat acidic, maka dia nak keluar tu akan jadi banyak. Tapi jangan risau, semua proses ini adalah proses yang bagus, yang baik, menunjukkan bahawa badan kita nak kosong, ya. Maksudnya hati kita sendiri sedang mengosong, sedang membantu badan kita untuk mengosongkan badan kita daripada toksin. Kita kena rasa syukur adanya kesan-kesan healing crisis semua ni. Okay. Alright, so jom kita memahami kan, kita nak memahami gejala atau simptom healing crisis, penyembuhan dan maksud dia kan. Dah terlajak tu ni. Okey. So kita nak memahami kenapalah kita tadi yang Kak Baiti baca dalam duluan chat ni, ada yang pening, sakit perut kan. Ada yang ada masalah lah, tak selesa lah badan tu. Okay. So kita kena memahami kenapa berlaku semua tu, dan itu adalah relate juga dengan kesihatan kita. Kadang-kadang kita tak memahami, kadang-kadang kita tak mengalami apa-apa kesan, apa masalah kesihatan, tapi setelah kita makan suplemen, masa itulah baru tahu. Ya, maksudnya suplemen kita sebenarnya dia pun boleh trigger apa penyakit dalam badan kita. Ya, so that's why sebenarnya suplemen juga dia trigger out kita punya penyakit. Situlah kita tahu rupanya badan kita ni tak selamat, badan kita ni ada penyakit. Tapi oleh kerana kita makan suplemen, at least dia boleh membuatkan kita dapat penyakit lebih kronik. Kita boleh bertindak lebih awal, ya. Okay, so first, bila kita sakit kepala, pening, pusing, kepala berat, kan, tadi Kak Baiti baca kat ruangan chat tadi, ada yang pening, pusing kan, kepala berat tu, itu tandanya ataupun penyebabnya anda mengalami tekanan darah tinggi ataupun kolesterol tinggi, ataupun badan sedang melakukan detoksifikasi. Ya, so seperti kita tahu, kalau ada tekanan darah tinggi itu saudara sempit kan, kolesterol tinggi itu saudara tu sempit sebabkan kolesterol dah sempit kan, kita punya saudara membuatkan rintangan dalam saudara kita tu tinggi. So bila kita makan suplemen, dia akan mengeluarkan semua toksin tu, dia akan pecahkan toksin tu supaya dia nak singkirlah, dia bongkarkan semua toksin untuk singkirkan. So itu membuatkan buat sementara waktu darah kita akan dipekat. Dia pekat. So tu yang membuatkan kita akan jadi pening kepala, ya, kepala dia berat kan, dia pusing sebab bila darah pekat, darah ni sifatnya dia bila pekat dia tak boleh pegang oksigen dengan banyaknya. Jadinya sebab kita akan jadi pening, ya. So boleh nasihatkan kepada sahabat-sahabat yang mana kita sarankan makan suplemen supaya bertahan, ya. Ini proses ni sekejap saja. Dia tak ambil masa lama. Kepala berat tu kalau boleh banyakkan berehatlah. Okey. Seterusnya, bagi siapa yang ada demam ataupun kepenatan, macam orang ni kan, memang penat sangat-sangat kan. So itu tanda metabolisme badan dan sistem imun sedang ditingkatkan. Boleh jadi dalam badan kita memang banyak bakteria. Kita tak tahu kan, patutlah kita ni cepat betul demam, cepat mudah sesama, mudah batuk kan. So bila kita makan suplemen, tiba-tiba kita naik demam kan, ataupun kita jadi penat sangat, jadi macam pada hari yang kita, pada keadaan yang kita biasa kita boleh segar, tapi kita jadi penat sangat kan. Itu maksudnya kita punya sistem badan kita sedang ditingkatkan metabolisme dan juga sistem imun. Badan kita nak membina lebih banyak sel-sel antibody.
Ya, sebabnya dalam badan kita tu ada kuman. So badan kita nak menyerang sendiri. Nak musnahkan kuman-kuman yang ada dalam badan kita. So okey, seterusnya bagi siapa yang letih ataupun cepat ngantuk. Dah penat, lepas tu cepat ngantuk juga kan. Itu petanda sebenarnya badan kita beresid, ya, beresid dan juga fungsi hati yang lemah. Sebab memang di hati itulah kan tempat menguraikan toksin tu kan. So bila badan kita sendiri sedang membersihkan toksin tu, ya, toksin kita itu sedang melakukan kerja-kerja detox kan. Maksudnya sistem kat situ memang tengah pesat lah, tengah buat kerja banyak sekali. So makanya segala tenaga diambil untuk digunakan sepenuhnya puasa-puasa detoksifikasi pada hati. So that's why bila kita akan maklami letih dan mengantuk tu sebabnya hati kita sedang membersihkan badan kita daripada toksin. Maksudnya selama ini badan kita beresid. Badan kita banyak asid. Ya. So antaranya kita bila sebelum ni Kak Nai kata kalau kita tak makan suplemen pun, kalau kita cepat letih, mengantuk pun sebenarnya itu tanda badan kita bertoksin ataupun beresid. Tapi bila kita makan suplemen, dia akan menggalak melakukan kerja-kerja, dia akan provoke lah badan kita ni kan, akan di-enhance, akan digalakkan kerja-kerja penyembuhan itu, dia akan membuatkan hati kita bekerja lebih baik. Ya. Alright. Okay, so lagi siapa yang ada masalah cerit birit? Cerit birit, bila makan suplemen jadi cerit birit, najis berbau busuk dan berwarna gelap. Tengok dekat gambar ni kan, bertali-tali najisnya tu kan, panjang najisnya, ataupun berwarna gelap, hitam macam ni, itu tanda detoksifikasi, pembersihan kolon daripada kerak najis. Memang, maksudnya memang badan kita tu sedang bertindak balas lah, suplemen kita ambil itu bertindak balas, membuat dan sedang lakukan kerja-kerja pemulihan, kerja-kerja mengeluarkan semua toksin. Barulah badan kita sihat kan, bertenaga, ringan. Kadang memang bila orang tu selama ini dia tak membuang air besar kan, dia susah nak membuang air besar, sekali dia makan suplemen kita, terutama sekali aloe vera tu dia boleh buang, dia rasa badan tu ringan sangat-sangat. Rupanya selama ini yang menjadi berat badan tu, jadi malas kan, rupanya dia memikul banyak sangat najis dalam usus dia tu. Kan, so tapi untuk sementara waktu memang kita akan lihat lah selama ni mungkin najis kita normal warna kuning, warna coklat, tapi sekali kita makan suplemen warna hitam-hitam menunjukkan bahawa banyak kerak najis selama ni yang tak habis dibuang. Walaupun kita membuang air besar, kita rasa dah cukup bersih kan, tapi belum lagi rupanya setelah kita makan suplemen Forever Living. Okay. So bagaimana pula kalau ada orang kan dia makan suplemen, dia ingat kan kulit dia lebih cantik, makan-makan tu cantik kan, sebab nampak ramai leader-leader makan cantik belaka kulit kan, tapi sebaiknya tidak. Dia jadi kembung perut kan, kerak buah angin, kentut-kentut, lepas tu kulit pecah-pecah kan, lepas tu ruam pun ada, gatal peluh, kelimomo, jerawat pun naik keluar. Mungkin selama ini dia berjerawat, tapi bila makan suplemen bertambah jerawat keluar. Lepas tu loya, muas, sembelit dan juga terseduh. Ini adalah menunjukkan bahawa masalah fungsi hati dan juga pencernaan anda lemah selama hari ini. Rupanya selama ini kita tak tahu rupanya kita punya perut kita, sistem pencernaan kita, fungsi hati kita sendiri banyak toksin, lemah. Dan ini bila keluarnya toksin ini menunjukkan bahawa badan kita ni nak kosong, badan kita nak nyahkan toksin tu. Badan kita macam contoh jerawat kan, toksin tu nak keluar. Itu satu tanda bagus lah. Maksudnya badan kita akan bersih daripada toksin. Ya, makin keluar, maksudnya makin bersih badan kita. So kita kena bersabar dalam tempoh proses healing ni ya. Itu adalah satu tindak balas ataupun proses penyingkiran. Okey. Andai katalah kalau kita tak nak menghadapi puasa healing ni kan, kita stop contohnya kan, setengah orang dia nampak bila makin banyak keluar dia stop. So masalahnya itu menunjukkan bahawa fungsi hati dia ataupun fungsi pencernaan dia tak akan selesai. Ya, bila kita makan suplemen, bila kita keluarkan toksin daripada badan kita ini akan menunjukkan ke healing ni. So itu sebenarnya suplemen itu dia trigger, dia memberitahu, dia bagi signal atau petanda yang kita kena rawat fungsi hati dan juga pencernaan. Kalau kita tidak rawat, boleh jadi kita akan dapat penyakit yang lebih kronik, contohnya ulcer pada perut kan, ataupun fatty liver, masalah pada hati ataupun kanser hati ke, andai kata kalau kita tidak rawat pada mula.
Okey, so seterusnya kan, okey, berhingus, berhingus ataupun berkahak ataupun lebihan dahak ataupun lendir. Dahak ni maksudnya apa-apa yang berwarna ni halah warna putih kan, warna kehijauan ataupun warna kekuningan yang keluar daripada badan kita. Ya, contoh kalau anda kata kalau kita banyak berhingus, keluar hingus, keluar kahak kan, melalui kita punya rongga hidung ataupun mulut kita ini menunjukkan bahawa fungsi jantung dan paru-paru kita lemah dan detoksifikasi sedang berlaku pada dua organ ini. Menunjukkan bahawa rupanya kan bila kita keluarkan dahak hingus ni, maksudnya jantung kita dan paru-paru kita hendak dibersihkan. Suplemen itu bantu untuk mengeluarkan toksin yang telah merosakkan jantung dan yang nak rosakkan jantung dan paru-paru kita. Dan so dia akan keluar, akan keluar pada pintu yang terdekat, yang terhampir. Ya, sebabnya memang Allah jadikan kita banyaklah rongga kan, pada rongga pernafasan kan, rongga mulut, lepas tu ada yang keluar ikut bawah melalui kencing berak kita dubur kan, dan juga anus dan juga melalui puning kencing. So pada paru-paru dan jantung dia akan keluar ikut kita punya mulut kita ataupun hingus kita lah, rongga sinusitis kita tu, menunjukkan bahawa jantung kita sedang dibersihkan bila kita mengalami berhingus ataupun kahak ni ya. Teruskan sebabnya dia nak selamat lah, ya, maksudnya badan kita nak diselamatkan supaya tidak mengalami penyakit yang berkaitan dengan paru-paru dan juga jantung. Okay, seterusnya, ini pun sangat-sangat selalu orang alami. Makan-makan suplemen, sakit pada otot, tulang sendi atau peningkatan sakit di bahagian yang bermasalah. Ya, maksudnya anda kata yang ada gout, kan? Ada gout, tiba-tiba goutnya bertambah teruk lagi kan. Bertambah naik lagi rasa sakit dia tu. Lepas tu bagi siapa yang sakit pinggang, sakit lutut sebagai contohnya, biasanya terjadi pada makcik-makcik, contohnya pakcik-pakcik kan. Bila dia makan suplemen dia akan bertambah lagi sakit. Memang membuatkan diorang jadi setengah orang jadi berputus asa kan. Itu so that's why kita kena memberi pemahaman kan, yang mana pada ketiga ini ialah badan sebenarnya, sebelum ini badan sebenarnya adalah bertoksin, ya, badan berasid, bertoksin, toksin yang berkumpul di kawasan yang sakit itu sedang dibongkarkan. Lepas tu puasa pemulihan daripada dalaman sedang berlaku, dan biasanya untuk orang yang berusia memang dia memang mengalami osteoporosis lah, ataupun uric acid yang berlebihan. Osteoporosis maksud pembengkakan tulang belakang sedang berlaku. Maksudnya dia punya disc sudah makin menipis kan. So that's why dia akan sakit-sakit belakang macam tu, ataupun uric acid daripada purin yang kita makan, yang protein kita makan itu, uric acid tak dikeluarkan habis melalui pengencingan, melalui sistem pengencing kita itu. Itu juga membuatkan uric acid itu berkumpul pada sendi. So bila kita makan suplemen dia akan bongkarkan uric acid itu, pun akan membuatkan kita akan sakit sebentar. Dan badan sebenarnya sedang mengimbangkan asid yang berlebihan dan dengan menyingkirkan asid tersebut melalui pembuangan, ya. Kena bersabar sebabnya proses-proses ini sedang dibongkarkan, toksin-toksin itu sedang membongkarkan asid yang berkumpul kat sendi-sendi. Okey, seterusnya. Ini untuk wanita lah kan. Bila makan suplemen, tiba-tiba kitaran haid tak menentu. Jadi hormon tak seimbang kan, perubahan waktu haid. Tiba-tiba dalam satu bulan itu keluar haid sampai 2 kali. Kan? Lepas tu gatal pada alat sulit dan juga kepedihan yang lebih banyak. Ya? Itu juga tanda menunjukkan bahawa sistem reproduktif kita selama ini bermasalah. Dan sedang dilakukan kerja-kerja penyingkiran atau pembuangan toksin. Baguslah tu, maksudnya kita punya rahim kita nak bersih. Nak kiranya nak dibuangkan semua toksin yang telah membuatkan ada masalah selama hari ini. Mungkin selama ini kita haid kita rupanya tak bersih habis keluar. Itu membuatkan kita boleh dapat cyst ataupun kita ada fibroid kita tak tahu selama ni kan, dan juga senggugut ataupun period kita tak teratur selama hari ni. Kan, so bila kita makan suplemen untuk permulaan, badan kita nak mengimbangkan proses hormon itu kan, so dia akan singkirkan dulu toksin, dia akan membuatkan kita jadi kita rahat itu akan kelang kabut sikit permulaan kan, dan keputihan jadi banyak. Keputihan itu sebenarnya ialah macam tadi, macam dahak yang berlebihan, maksudnya dalam itu banyak bakteria. Melalui medium keputihan itulah bakteria keluar pada badan kita. So bila kita makan suplemen ataupun sebelum ini memang kita mengalami keputihan, lepas bila kita makan suplemen, keputihan itu lagi banyak keluar. Bermaksud memang nak keputihan selama ini
kita punya rahim kita memang banyak bakteria, ya, bakteria. Dan bila kita makan suplemen, dia akan nyahkan bakteria itu melalui peputihan lah keluar. Dia nak kosongkan badan kita. Okey. Okey, seterusnya. Ada orang kan, dia makan suplemen jadi lapar, kan? Ada pening dan ada juga hidung yang berdarah. Biasa lapar ini dikaitkan dengan tekanan darah rendah ataupun anemia, ya. Bila mesti setengah customer kan, setengah orang dia nak makan aloe vera supaya dia boleh diet kan. Dia boleh diet, dia kata ramai orang makan aloe vera dia boleh jadi diet kan, dia boleh langsing, dia boleh kurus, turun berat badan. Tapi sebaliknya tidak, terbalik pula. Dia jadi lapar pula, jadi nak makan pula kan. Sebenarnya ini menunjukkan bahawa selama ni darah dia tu tak cantik. Darah tu tak cantik, darah dia tu tak bagus lah. Badan kita sendiri akan detect apa yang tak bagus pada badan kita, ya, secara semula jadi. So mungkin darah tu kurang HB kan, kurang electrolyte kan. Kita memang darah kita tu kurang pekat kan, membuatkan kita selalu terjadi hidung berdarah, jadi anemia. So that's why permulaan tak apa, kita kena banyak kan. Kita kena kalau kita lapar pun jangan kita makan pula makan yang berperisa berwarna. Sebaliknya kita tambah, kita boleh makan Fairlight sebagai contohnya, kita tambah lagi suplemen yang lain supaya boleh mengawal lapar kita itu, mengawal craving kita itu, ya. Dia adalah kaedah-kaedah dia yang mana kita boleh atasi proses healing crisis itu. Kalau kita lapar, jangan pula kita makan kan tak tutup hala tanpa tanpa aturan. Sebaliknya kita dapatkan rujukan pada leader-leader bagaimana nak atasi lapar itu. Maksudnya kita kena tambah suplemen yang lain supaya untuk mengurangkan rasa lapar. Okey. Okey, seterusnya, ada orang dia makan suplemen jadi bengkak, edema, ya. Terutama sekali pada kaki lah. Ini sebenarnya menunjuk pada masalah pada buah pinggang. Ya, pada masalah, memang masalah kita ni buah pinggang lah. Buah pinggang dia tu tak boleh nak ada masalah pada penapisan pada buah pinggang kan, membuatkan penurunan ataupun penapisan darah dan nak keluarkan toksin melalui air kencing itu lambat. So itu yang jadi edema, bengkak ni. So yang kalau anda kata kalau kita ada bengkak-bengkak ni, kena rujuklah kepada doktor kan. Sebab ini dah isu kepada organ buah pinggang, ya, satu organ yang penting lah, ya. So maksudnya kita ada isu yang besar. Kita ingat selama ni badan kita sihat kan, tapi bila kita makan suplemen dia trigger out kita punya, dia bagi tahu rupanya kita ada masalah lain yang lebih kronik. Okey, seterusnya. Okey, najis berdarah. Ada orang makan suplemen. Ada customer kat YT, downline kat YT lah kan. Dia makan aloe vera, najis dia berdarah tau. Dia berak-berak, dia berdarah. Itu tanda dia ada buasir sebenarnya. Tapi dia tak tahu selama dia ada buasir. Dia tak tahu. Rupanya bila dia berak berdarah itulah baru dia tahu rupanya dia ada buasir, tapi mungkin buasir tak keluar lagi. Buasir dia baru ada di dalaman. Ya, sebab buasir ada dua, iaitu satu buasir luar dan satu buasir dalam. Buasir luar tu bila dah terkeluarlah kan, kita punya rektum kita dah terkeluar daripada anus kita tu, memang nampak macam bunga kan. Tapi bila orang yang ada buasir dalaman ni dia tak tahu. Setelah dia makan suplemen itu, contohnya aloe vera, dia membersihkan semua kotoran kan, darah-darah dalam kita punya usus, maka akan keluar ikut pembuangan. Dia akan nampak lah, ya, dia akan nampak najis kita tu berdarah. Itu tanda bagus menunjukkan bahawa badan kita, usus kita itu nak dinyahkan segala kotoran, terutama sekali darah, sebab dalam proses atau medium darah inilah makanya bakteria akan banyak terbentuk. So mungkin daripada sinilah kita dapat tahu kan, kita ada buasir dan sebenarnya nak selamatkan diri kita daripada penyakit-penyakit lebih kronik, contohnya kanser ke, ya, kanser ataupun kronik kolorektal masalah pada kolon. Okey. Okay, last sekali. Bagi siapa yang makan suplemen, tiba-tiba dia tak boleh tidur ataupun jadi hyperaktif. Ya. So maksudnya dia jadi insomnia, dia tak boleh tidur. Inilah tanda sistem saraf kita lemah. So maksudnya kita kena rawatlah, kita kena cuba dapatkan suplemen yang untuk mengatasi masalah saraf kita tu.
Rupanya kita punya sistem pengeluaran saraf kita, sebab pusat saraf kita lah di otak kan. Di sinilah juga lah keluarkan hormon hormon melatonin untuk membuatkan kita boleh tidur. Tapi bila sistem saraf kita ada masalah, hormon melatonin untuk membuat kita tidur itu akan terjejas. Kan, jadi that's why kita kena dapatkan suplemen yang boleh fokus kepada masalah saraf kita itu tadi. Okey, seterusnya, ni nak tunjukkan analogi healing crisis kita ni kan. Bila kita sebenarnya kan kita boleh tengok daripada persekitaran kan bagaimana proses persekitaran itu pun mengalami proses pembaikan kan. Sebelum lakukan kerja-kerja pembaikan pun akan mengalami proses yang agak teruk dulu ya, keadaan yang teruk. Contohnya macam jam kan, kalau kita tengok satu buah jalan itu jam. Tapi bila jam tu maksudnya apa? Jalan sempit kan, kereta banyak kereta banyak tapi jalan sempit. So bila kita nak besarkan jalan raya, memang kita akan lakukan kerja-kerja renovation kan. Kita akan buat kerja-kerja renovation, kita akan nak besarkan jalan raya. So masa itu pun jalan raya akan ditutup daripada 2 lane, dah sempit 2 lane saja, tinggal 1 lane saja. Masa itulah akan membuatkan jam tu akan bertambah teruk kan. Itu sama juga dalam badan kita kan. Badan kita nak pulih tapi dia akan menunjukkan kesan-kesan penyembuhan yang lagi teruk, kesan penyembuhan yang lagi teruk, itu membuatkan lagi stres, lagi keadaan yang lebih tak selesa. Tapi setelah jalan raya itu selesai dibaik pulih, makanya dia akan membuatkan jalan raya lancar. Masa itulah kita akan happy kan. Sama juga badan kita, bila badan kita setelah berjaya menaik pulih kan, setelah berjaya didetoxkan semua toksin, lepas tu tisu itu telah dibuat baru, organ-organ kita yang baru kan. Masa itulah badan kita akan sihat sepenuhnya ya. Betul juga lah masa kita nak kemas rumah pun sama. Kita kemas rumah, kalau kita nak raya ni kan, contohnya raya ni, kita nak rumah cantik, mesti kita akan kemas rumah. Tapi masa nak kemas rumah ni, sebelum rumah jadi cantik, memang porak-poranda kan. Porak-poranda rumah kita tu tak bersih. Tapi setelah dia bersih, barulah nampak cantik rumah kita tu. Okay, so kan, dan kita nak tahu juga kan, kenapa setiap kita makan suplemen tidak ada perubahan. Mengapa tiada sebarang perubahan selepas makan suplemen? Ada orang makan suplemen tapi tak ada apa-apa nampak perubahan. So kita kena kaji juga, kita kena tahu kenapa. Mungkin ada di antara kita ini tidak amal setiap hari. Suplemen itu. Bila dia rasa suplemen itu mendatangkan keburukan, mendatangkan healing crisis kronik, makanya dia berhenti. Dia terhenti kan. So dan dia tidak mengikut dos yang telah dicadangkan. Dia tak ikut seperti yang kita bagi sukatan lah. Contohnya aloe vera tu kena untuk permulaan, untuk minggu pertama, minggu kedua untuk puasa detoksifikasi tu kenalah makan 100 ml kan, 100 ml malam, 100 ml pagi, sebelum breakfast, sebelum tidur kan, kena makan. Tapi dia takut healing tu teruk sangat, makanya dia makan 1 kali sahaja. Ataupun kadang-kadang tu setengah orang tu nak jimat kan, tak boleh lah macam tu kan. Kalau tidak nanti proses penyembuhan itu lambat kan, tak mengikut jadual dia tu. Okey, dan satu lagi selain pada itu, kurang minum air. Seperti disarankan minum air putih 3 hingga 4 liter. Itu pun juga sebab air ini sangat-sangat berfungsi dalam proses healing crisis, sebab air ini dia tugasnya untuk flush. Nanti Kak cerita macam mana air itu boleh bantu dalam proses healing crisis lepas ini. Okey, lepas tu lagi dia takut pada krisis penyembuhan, lalu berhenti dari ambil suplemen. So maksudnya dia tak tahan dengan healing, ataupun dia menganggap bahawa ini produk tak serasi dengan saya. Sebenarnya tidak ada istilah ya, produk serasi atau tidak serasi dengan kita sebenarnya. Dia tidak ada istilah serasi atau tidak serasi. Sebenarnya itulah proses healing crisis atau proses penyembuhan ya, proses krisis penyembuhan yang mana kita kena hadap untuk kalau kita nak dapatkan kesihatan yang betul-betul sihat. So kita kena berhadap, tak boleh berhentilah ya, kita teruskan ambil suplemen tersebut. Lepas tu mengamalkan makanan harian yang tidak sihat dan seimbang. So mungkin setengah itu dia rasa dah ambil suplemen ni kan, dah macam-macam zat dah ada. So tak apalah, makanlah apa-apa yang ikut suka kan. Dia makan makanan fast food kan, instant food ke,
Lepas tu tak jaga makan lah kiranya. Sebab dia merasakan dengan suplemen yang ada tu dah cukup zat vitamin, fiber semua tu dah cukup bagi dia. So dia tak perlu nak menjaga makanan dia. Itu tidak betul. Sebab itulah kita akan mendapati suplemen itu tidak berkesan. Kita tak rasa apa-apa perubahan sebabnya kita tak jaga pemakanan kita. Sebab apa tahu? Contohnya kalau kita mengambil makanan yang berlebihan garam atau gula, sebenarnya dia akan potong kita punya vitamin, kita tak dapat serap. So that's why kita kena juga dalam tempoh proses penyembuhan ini kita kena kena pastikan makanan kita itu seimbang, ya, diet kita seimbang. Okey, lagi mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok, minum minuman beralkohol dan juga minuman bergas. Ini pun sama jugalah, makanan yang tidak sihat membuatkan suplemen kita tu tidak dapat bekerja dalam badan kita, ya. Okey, seterusnya tidur lewat malam ataupun kurang tidur. Ini pun sama. Sebab apa? Sebab dalam masa kita tidur itu pada golden hours itu pada pukul 11 malam sampai pukul 3 pagi tu, 11 malam sampai 3 pagi kan. Waktu itulah proses penguraian toksin sedang berlaku, ya. Proses hati menguraikan toksin dari tu, kan. Dari kita belajar tadi hati, macam mana hati dia balut kita punya toksin, lepas tu dia akan tukar kepada water soluble untuk dikeluarkan, kan. So hati ni dia kerja pada pukul 1 pagi hingga ke 3 pagi. Waktu itulah hati akan kerja menguraikan toksin ataupun membalut toksin kita untuk dikeluarkan pada badan kita. So hati ni akan paskan toksin itu kepada usus kita untuk dikeluarkan. Ya. So usus kita pula bekerja pukul 5 ke 7 pagi. Itu waktu efisien pada usus besar kita lah. So large intestine kita bekerja efisiennya pada pukul 5 ke 7 pagi. So andai kata kalau kita tak tidur ataupun kurang tidur ataupun lewat malam, tidur lewat malam melepasi waktu badan hati kita tu bekerja, kan. Hati kita bekerja pada waktu tidur saja, ya. Pada masa kita tidur lelap, deep sleeping itulah waktu hati kita bekerja, makanya toksin itu tidak dapat dikeluarkan. Memang kita esok pagi mungkin kita akan membuang, kita membuang macam biasa, kan, sebab usus kita tak ada masalah. Tapi usus kita tu, pembuangan kita itu tidak membawa toksin. Dia hanya bawa hampas-hampas sajalah, hampas-hampas makanan kita, tapi tak bawa toksin yang telah dibalut oleh hati kita itu. So that's why kita kena kawal, kita kena jaga juga waktu tidur kita, ya. Barulah kesan suplemen itu kita boleh nampak. Okey, lepas tu kan lagi selain pada itu, mengalami penyakit kronik yang memerlukan tempoh panjang untuk sembuh. Bagi siapa yang mengalami sakit kronik, contohnya darah tinggi, kencing manis, kan, kolesterol tinggi, ini memerlukan tempoh yang lama lah, kan. Tapi andai kata kalau kita boleh bersabar dengan kalau perawatan alopati, kan, kalau perawatan moden, kita boleh, ada orang dah makan ubat-ubatan selama berapa? 10 tahun, 20 tahun, ada orang makan ubat-ubatan, kan. Boleh bersabar juga, boleh makan, ini kan makan suplemen yang organik, yang semuanya menjadi, pun kena turut sabarlah, yang mana suplemen ini dia membina tisu, kan, membuat tisu yang baru. So that's why kita kena memahami proses ini ambil masa tempoh yang panjang, ya, bagi siapa yang sakit kronik. Okey, mengalami keadaan kronik membuatkan anda hilang keyakinan dalam mana-mana rawatan maupun makan tambahan. So itulah, jadi kalau anda kata kita tak yakin boleh sembuh dengan suplemen, maka dengan itulah kita akan nampak akan sentiasa negatif lah, kan, dengan suplemen. Sebabnya kalau kita positif dengan perubahan sedikit, kan, contohnya ada setengah orang dia tak dapat perubahan yang kita takkan dapat dengan sekelip mata perubahan itu, kita akan dapat peringkat per peringkat. Andai kata kalau kita sentiasa positif, kita akan menghargai walaupun perubahan itu baru sedikit nampak, ya. Okey, dan juga mengalami masalah emosi. Itu juga membuatkan suplemen itu kurang berkesan, membuatkan kita stres ke, kan, badan kita akan menghasilkan hormon kortisol yang berlebihan, membuatkan proses-proses pembaik pulih itu perlahan sangat. Okey. Okey, seterusnya, bagaimana nak mengurangkan kesan healing crisis? Ya, bagaimana nak kurangkan kesan healing crisis ni? Okay, kita boleh ambillah panduan ni, ya. Okey, pertamanya kita kena minum air secukupnya. So air ni kalau kita nak tahu berapa yang sepatutnya kita kena ambil, kan, kita kena ambil ikut berat badan sebenarnya. Tak semua orang sama, ya, dia punya kandungan air yang dia perlukan. Dia ada orang dia kurus, kurang, dia berat badan tu nak kiranya kat IT lah, kan, 1 ml itu 1 kg
kena 30 ml. Ya, so anak kata kalau kita 60 kg, kalau kita 60 kg dah 30, maksudnya 1.8 liter kita kena makan, kita kena minum. Ya, so that's why dia ikut berat badan air ini. So bila kita makan suplemen, kita kena gandakan dua, sebabnya kita nak mencepatkan proses pembuangan toksin tu. Sebab ibaratnya macam bila kita minum air ni, ibaratnya macam kita bersihkan satu batang paip yang karat. Kan kalau anda boleh bayangkan kan bersama-sama kat YT, bayangkan kita ada satu batang paip yang karat ataupun periuk yang berkerak ni kan. So bila kita nak basuh kan, kita mesti akan pakai kalau penyah karat tu dengan kadar yang banyak kan, dan kita akan kita akan siram air yang banyak untuk mengeluarkan karat-karat itu dengan cepatnya kan. So kita akan nampak kita punya deterjen kita tu akan bekerja menghakis karat-karat pada batang paip kita itu, dan kita kena siram, kita kena basuh, kena letak banyak air yang banyak pada batang paip kita tu supaya karat-karat itu keluar. Betul jugalah kalau periuk kita berkerak ke kan, kita nak basuh kena pakai air yang banyak, barulah cepat bersih kan. So sama juga badan kita. So anda kata kalau kita tak minum air yang secukupnya, so dia toksin itu masih tersimpan, dia lambat nak keluar, tak flush kan. So that's why kita perlukan air yang banyak untuk flushkan semua toksin tu keluar pada badan kita. Okay, seterusnya kita kena pastikan juga diet yang seimbang. Makanan kita kena seimbang. Suku-suku separuh kan, suku nasi, suku protein, ikan ke ayam ke kan, ataupun daging, dan juga separuh tu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebab waktu inilah dia membantu, makan ini membantu penyerapan kita punya zat suplemen kita ambil itu. Okay, so selain pada itu kan, suplemen yang lengkap juga kita perlukan. Kita kena pastikan suplemen lengkap. Ada orang dia makan aloe vera saja. Seperti contohnya ini ada chart heart triangle ya, heart triangle. Ada orang dia makan satu botol sahaja ataupun satu jenis sahaja suplemen. Tak cukup sebenarnya. Kita kena lengkap dengan segitiga kesihatan. Iaitu kena ambil suplemen yang bersifat detox. Lepas tu pada sama kita kena juga add up dengan nutrisi, suplemen yang membekalkan nutrisi. Pada sama kita juga kena ambil suplemen yang tingkatkan immunity ya. Dan juga pada sama kita kena ambil suplemen yang boleh membantu untuk blood circulation. Ya. So that's why kita kena ambil kena lengkap health triangle kita dengan segitiga kesihatan kita tu. So kena perhatikan balik kenapa kita sering mengalami healing crisis, tak berhenti-henti kan. Healing crisis kita lambat sangat untuk pulih, sebabnya mungkin suplemen kita tak lengkap. So kita kena kembali balik kepada segitiga kesihatan ya. Pastikan setiap elemen ini mesti ada. Walaupun salah satulah kan. Yang terbaiknya kita ambil belaka lah kan, sebab setiap suplemen ada peranan masing-masing. Tapi jika tidak, kita ambil salah satu tapi setiap elemen ini mesti ada ya. Macam aloe vera untuk usus kan, untuk pembuangan pada air besar. Lepas tu aloe berry nectar ini ya, untuk pembuangan untuk melawaskan pembuangan air kencing. Sebabnya kita ada dua saluran ya, pembuangan itu air besar dan air kencing. Dan kita ambil RTC untuk melancarkan aliran darah, untuk supaya blokej kolesterol dalam saudara itu dibuang sekali, supaya sampai suplemen ataupun nutrisi mineral yang kita makan, vitamin kita makan itu sampai ke organ-organ untuk dipulihkan. Pada sama kita kena bajakan badan kita ini dengan nutrisi. Kita kena pastikan nutrisi kita ambil kan, untuk kita bekalkan, bajakan kita punya suplemen kita ini kepada badan kita lah. Kita bajakan badan kita ini dengan nutrisi yang banyak ya. Itu contohnya madu, ataupun kita makan bee pollen ya, supaya kita cukup bekalan mineral dan juga vitamin. Dan pada sama kita kena gantikan salah satu meal kita itu dengan
apa tu Ferbalite. Ni kita tengok sini ada Ferbalite kan, itu apa tu pengganti makanan kita. Ya, sebabnya anda kata kalau kita kerap makan nasi kan, banyak sangat makan karbo satu hari kan, itu juga akan meningkatkan gula kita. So jadinya kita boleh ganti salah satu meal kita tu sama ada breakfast dan juga makan malam kita itu dengan Ferbalite supaya nak kurangkan kita punya gula dalam badan kita. Ya. Dan juga kita boleh kena ambil suplemen yang bersifat imuniti, sama ada vitamin C ke, B propolis ke, sebagai untuk kekalkan imuniti kita sihat. Ya, supaya badan kita ni bila melakukan kerja-kerja proses pembuangan toksin tu, proses itu akan lebih cepat bertindak. Dan selain pada itu, anda katalah kalau kita tak tahan, ada setengah orang tak tahan lah kan dengan healing crisis, sebabnya dia pun bekerja kan, dia bekerja terpaksa menghadap laptop lama kan, nak pergi office tu asyik mengantuk je, nanti bos marah pula kan. So anda kata kalau kita takut healing crisis itu menjejaskan aktiviti harian kita, kita boleh kurangkan dos ataupun sukatan pada suplemen kita tu lah ya, kita kurangkan dos. Anda kata kalau badan kita tu contohnya bila makan bipolin sebagai contohnya, keluar rashes yang banyak sangat sampai tak lalu nak garu-garu ni kan. Selain pada kita ambil tambahan B propolis untuk menyahkan kuman-kuman yang ada, tapi kita boleh kurangkan dos juga bipolin itu supaya badan kita boleh tahan. So kita tengoklah berapa, anda kata kalau kita makan 3 dan nampak sangat, kesan dia kita boleh kurangkan pada 2 ataupun 1. Ya, supaya kita tetap juga makan, jangan berhenti, kita kurangkan dos saja tapi jangan berhenti, supaya toksin dalam badan kita itu akan berterusan keluar ya, untuk dibersihkan supaya badan kita boleh sihat. Okey, selain pada tu, bagaimana nak mengurangkan kesan healing crisis? Selain pada kita lakukan 4 tadi perkara, kita boleh juga lakukan, kita kena pastikan tidur kita cukup supaya nak membantu hati kita itu bekerja dengan lebih efisien ya. Macam Kak Wati cerita tadi, hati kita bekerja pada waktu malam pukul 1 pagi sampai 3 pagi tu kan. Waktu itu hati kita bekerja untuk membalut kita punya toksin itu untuk keluar pada badan kita. So kita kena tidur yang cukup, tidur yang the golden hours tu memang kita kena tidur lah waktu tu kan. Kalau kita bangun awal tak apa, lagi bagus kan, tapi waktu itu kita kena tidur yang cukup. Lepas tu kena adakan aktiviti fizikal ataupun senaman. Contohnya macam kalau kita makan suplemen, lepas tu kita setengah orang tu dia tak membuang pula kan. Dia ingat dia makan suplemen, orang kata makan aloe vera boleh membuang kan, tapi sekali dia makan tak boleh membuang. So that's why dia kena tambah juga aktiviti fizikal, bersenam dan sebagainya, sebab dengan aktiviti itulah, dengan senaman itulah akan membuatkan peristalsis, pergerakan usus itu akan bertambah baik. Bila usus kita bergerak, dia bolehlah menggerakkan najis kita itu keluar dengan lebih cepatlah. Ya. Selain pada itu kita boleh juga tambah perawatan komplementari, bekam ke akupunctur ke urutan, untuk mempercepatkan lagi proses healing kita itu atau mempercepatkan lagi penyembuhan semua jadi kita itu ya. Ya, sama ada kita boleh check lah, sama ada mungkin kita ada masalah pada tulang belakang membuatkan kita punya proses healing kita tu lambat kan. Jadi that's why kita boleh tambah juga, betulkan balik, recalibrate kita punya tulang belakang itu supaya nak lepaskan himpitan-himpitan yang saraf kita tu. Ataupun kita boleh buat bekam ya, untuk buang darah lama kita ni, stagnation blood ataupun static blood kita ni. Memang kita punya blood kita, darah kita ni, darah merah kita ni memang dia akan mati setiap 120 hari. Dia hidup, dia akan menua selama 120 hari, dia akan mati dan akan letak bawah kulit kita ni. So dia akan berada bawah kulit kita sebagai stagnation ataupun static blood lah. So kita boleh buang supaya dia dapat melancarkan peredaran darah kita, supaya boleh dapatlah sampai nutrisi yang kita ambil pada suplemen itu sampai pada organ-organ untuk dipulihkan. Dan pada masa sama kita boleh tambah juga akupunctur. Ya, macam Kak Wati pun ramai juga datang ke sini buat akupunctur sebab kalau akupunctur ni dia rawat pada saraf. So kita nak memperjalankan balik aliran saraf kita itu dengan lebih cepat, so kita adapt dengan akupunctur. Okay. So
Okey, ni Kak Baiti nak cerita sikit. Nak cerita, nak berkongsi dengan anda semua testimoni yang pernah dalam tim Kak Baiti lah kan. Testimoni yang mana ini kakak ni sebenarnya dia sakit dia busung tau. Dia busung pada perutnya tu, busung memang keras. Keras, lepas tu bengkak kan, membengkak dan keras. So dan kaki dia ni sebenarnya bersih. Tapi apa yang Kak Baiti tunjuk kat sini adalah kaki. Healing dia tu keluar pada kaki. Allah Akbar, memang kita takut sangat. Sebab apa tahu? Sebab dia ikutkan sebelum dia makan suplemen Forever Living, kaki dia elok je. Tak ada apa-apa berlaku. Cuma perut dia yang busung dan keras, ya. Tapi dia makan aloe vera, dia makan RTC, keluar macam ni. Kan? Keluar kaki jadi merah, ni kaki dia merah. Lepas tu bila merah-merah dia keluar blister macam ni. Ini kita boleh tengok. Dia bagi rakaman ni. Memang menakutkan kan. Tapi itulah sebabnya anda kena dapatkan suplemen, tak boleh sebarangan, tak boleh beli kat Shopee, kat Lazada, tak boleh. Sebab nanti kalau terjadi macam ini, healing crisis ini, siapa nak nasihatkan? Kan ejen-ejen di sana tidak memberi nasihat kan. Tapi sebaliknya ejen-ejen dalam pakar-pakar nutrisi dalam Forever Living yang sah memang akan memberi guideline, akan memberi panduan pada anda bagaimana nak atasi, bagaimana nak menghadap healing crisis yang kronik ini. Memang nampak agak menakutkan kan. So nanti Kak Baiti akan cerita kenapa dia boleh keluar kat kaki. Sakitnya di perut tapi kenapa keluar kat kaki, dan keluar itu macam ni. Kan keadaan yang sangat-sangat kronik lah kan. Dia blister, lepas tu dia gelembung, lepas tu gelembung pecah, bila lepas tu keluar nanah sebagainya. So that's why kita kena betul kan CBN Rawani kena beli dekat pengedia yang sah, sebab pengedia yang sah yang akan bantu anda untuk menghadap healing crisis kronik ni. Sebab anda kata kalau anda membeli kan dekat tempat-tempat yang tempat-tempat yang bukan sah, contoh macam kat Shopee, Lazada kan. Kalau anda beli sebotol aloe vera, makan sebotol jadi macam ni kan. Nanti anda akan bertanggapan negatif, kata produk ini berbahaya, produk ini tak sesuai. Sedangkan badan anda sedang lakukan kerja-kerja penyembuhan, badan anda sedang menuju ke arah pembaikan, tapi anda tak faham sebab anda tak dapat guidance kan, tak dapat panduan daripada ejen. Sebab itulah anda kena dapat konsultasi, kena dapatkan khidmat nasihat daripada ejen yang berdaftar, sebabnya kita akan bantu anda untuk pulihkan badan anda ini. Sebab kalau anda kata kalau anda makan, anda berhenti, badan anda takkan pulih. Okey, sebenarnya kan lepas tu kakak tu dia makan-makan, alhamdulillah kaki tu lama-lama dah baik kan. Ada dalam tempoh sebulan, dia dalam tempoh sebulan lebih lah dia makan lebih kurang aloe vera tu 12 botol, nektar 3 botol, minyak ikan pun 2 botol, bipolin, propolis, green, vitamin pun dia makan kan, madu. Lepas tu dekat kaki tu dia sapu juga kita punya personal care kita, aloe first kan, aloe jelly, propolis. Dan bayangkan yang busung dia tu yang dia bawa pikul ke sana kemari tu, selama ni badan dia tu 120 kilo tau. So dia makan suplemen kita dapat turun lebih kurang 92 kilo. Maksudnya dia dapat lebih kurang 30 kilo lah turun tu. Maksudnya 30 kilo busung yang dia bawa dekat perut dia tu. Keluar ikut kaki ni, kan keluar ikut kaki. Dia kata dia membuang juga, membuang macam biasa je, tapi korek pada kaki. Nanti Kak Baiti cerita kenapa boleh keluar kat kaki ni kan. Sebenarnya dia ada kaitan juga dengan saraf kita ya. Okey. So alhamdulillah, lama kelamaan kakak ni Kak Baiti sabarkan dia kan. Memang dia takut. Ahli keluarga dia pun marah juga pada asalnya kan. Betul ke betul ke produk ni kan. Ahli keluarga macam marah lah, takut kan. Tapi bila Kak Baiti nasihatkan, bagi consultation, alhamdulillah akhirnya dia teruskan juga. Dan dia di sini menampak dia pada asalnya dia kata dia dah give up, tapi dia sendiri maklum walaupun kaki dia teruk tapi perut dia tu lembut. Perut yang keras tu lembut ya. Dia tak keras lagi dah. Walaupun keadaan kaki dia kronik, tapi dia teruskan juga sebab dia sendiri sudah positif tadi. Kan tadi masa awal-awal kalau kita nak teruskan, kita kena positif, kena yakin yang produk ini, dan dia sudah nampak perubahan sedikit. Walaupun sedikit kan perubahan itu, perut dia yang keras itu dah lembut. Makanya dia teruskan juga ya. Dia bersabar dengan keadaan kaki dia tu.
Okay, so inilah dia. Ni saja Kak Bati nak share kat sini kenapa kita boleh dapat penyakit tu kan. Kenapa dia sakit di perut tapi masalah tu keluar di kaki kan. Toksin-toksin yang selama ni tersimpan dalam perut dia tu nanah, lepas tu benda berasid kan. Semua sampah toksin-toksin tu keluar ke kaki sebab memang badan kita ni Allah jadikan badan kita ada 12 meridian saraf ya. Dan kalau kat kaki ni dia ada 6 meridian. Itu kat perut, itu saraf perut, saraf hati, saraf spleen ya, limpa, lepas tu saraf kidney dan saraf urinary bladder. Ya. Dan saraf empedu satu lagi 6. Ya. So that's why bila dia mengalami busung iaitu perut tu jadi kembung, lepas tu mengeraskan, itu sebenarnya ada kaitan dengan masalah penghadaman dia, masalah hati, masalah pada sistem pencernaan dia, perut kan, empedu dia masalah lah semua. So that's why dia keluar kat hati ni sebab di sinilah ada meridian. Kalau di sini lah meridian, liver meridian. Ya, sini ada liver meridian, so dia akan keluar lah, akan keluar semua toksin-toksin tu akan keluar ikut meridian dia, ikut meridian saraf dia tu. So sama juga dekat ni spleen, ni lah pada spleen, lepas tu ada kidney juga ya, perut pun sama juga, dia punya jaliran saraf dia tu di kaki juga. So that's why semua itu selain pada pembuangan biasa daripada melalui pembuangan air besar dan air kencing, dia akan keluar juga melalui meridian dia tu. Meridian saraf bagi organ tersebut. So that's why lah kita akan nampak macam pelik kan. Kenapa tempat lain yang masalah, tempat lain yang keluarnya kan. So that's why penting untuk kita nasihatkan supaya pada customer kita supaya dia sebenarnya itu adalah proses yang baik yang kiranya proses badan kita nak memulih kan. Okey. Okay, dan Kak Bati sendiri, pengalaman Kak Bati sendiri, subhanallah, Kak Bati juga mengalami benda sama tau, healing crisis. Masa ni ini pengalaman Kak Bati lah bersama tim. Kami berjemaah menghadapi healing crisis sama. Itu masa tu peristiwa kami pergi Sabah. Pergi Sabah sebabnya kami ada program kat sana, seminar kesihatan. Tapi 2 hari sebelum pergi berada di program tersebut, kami pergi Kundasang lah kan, alang-alang pergi Sabah tu kita nak lah dia jalan-jalan juga kan. Subhanallah. So so kita pun pergi Kundasang kan. Haram-haram pergi Kundasang itu dalam 1 hari. Lepas tu balik pada Kundasang tu kita makan bambangan. Ya Allah, Kak Bati beli bambangan daripada seorang Sumanda tu. Sebab adik manis dekat Kundasang tu. Sebabnya dalam perjalanan pada Kundasang ke KK tu, tempat perayaan kami tu lebih kurang 2 jam. So mungkin dalam tempoh 2 jam tu kita nak makan-makan lah dalam dalam van kan. Jadi Kak Bati ingat bila Kak Bati beli bambangan dalam bentuk ni, Kak Bati ingat mungkinlah dia ni makannya macam kita makan jeruk mempelam dekat KL, dekat Semenanjung ni. So rupanya bila kita makan cara macam tu salah rupanya. Jadi angin kus-kus, ya Allah, angin tu berputar-putar tau. Angin tu macam puting beliung masuk dalam badan kita. Bila kita makan bambangan ni kan. Orang Sabah mungkin dah tahu lah kan. Kita orang Semenanjung tak pandai makan macam tu saja. Membuatkan kita sakit perut yang berguling-guling tu. Padahal esoknya kita ada seminar yang mana Kak Bati akan bentangkan lah kan, akan bagi pengisian, akan bagi talk tentang kesihatan. Tapi kita tak sihat pula, macam mana kan? Mungkin Allah nak uji kat situ bagaimana kita menggunakan supplement Forever Living sahaja untuk mengatasi masalah kesihatan kita itu. So Kak Bati tak ada pakai ubat-ubatan pun, menggunakan aloe vera yang dipanaskan, lepas tu letak madu sikit, lepas tu bila kita makan-makan dia akan keluarkan, akan muntahkan semua bambangan dan juga termasuk makan-makanan yang sebelum tu lah yang kita makan. Yalah, macam kita tahu dekat dekat Sabah tu dia punya udang dia, sotong dia besar-besar kan. Semua muntah keluar bila kita makan bambangan ni. So memang alhamdulillah kita menggunakan Forever Living produk saja sebagai suplemen untuk mengubati masalah healing crisis kita dan juga masalah sakit perut yang kronik itu. Dan alhamdulillah esoknya tu kita dapat bentangkan, dapat jalankan seminar macam biasa. Alhamdulillah. So
akhir sekali sajalah Kak Baiti nak ingatkan diri Kak Baiti sendiri kan, dan untuk semua jugalah kan, tentang healing crisis ini. Boleh jadi kita benci sesuatu kan, boleh jadi seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 216 kan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. So sama juga dalam healing crisis kita ni, walaupun kita rasa macam apa yang kita hadapi ini satu benda yang buruk, satu benda yang menderita, azab kan, tapi sebenarnya itu adalah jalan kita akan mendapatkan satu benda yang baik. So that's why memang kita akan menghadapi satu peristiwa yang pahit dulu supaya nanti kita akan dapat manis kemudian. Dan dari orang Muslim sendiri pun tidak ada seorang Muslim yang tertimpa cubaan berupa sakit maupun selainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah dosa-dosa dia kan, seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. So kita kena bersabarlah ya, sebab apa yang kita alami masa kita sakit ataupun masa kita sedang menjalani proses penyembuhan, itulah jalan-jalan untuk kita dapat gugurkan dosa kita dan juga dapat tingkatkan darjat kita insya-Allah ya. Okay, itu sajalah kot daripada Kak Baiti kan, pengongsian Kak Baiti pada hari ini, insya-Allah semoga yang lain tu dapat manfaat kan, dapat menambah nilai lah kan, keyakinan kita dalam forever living ini, supaya kita boleh dapat bantu lebih ramai orang lagi. Dan kita yakin dengan suplemen, antara tips-tips daripada Lily Leader, bila kita nak berjaya dalam forever living, kita kena yakin dengan syarikat, yakin dengan produk kan, itu yakin dengan suplemen dan juga yakin dengan leader. So maksudnya bila anda dinasihatkan oleh leader anda yang anda insya-Allah kalau anda sakit, anda makan suplemen ini boleh sihat, anda kena yakin yang sebenarnya leader ataupun upline ke ataupun konsultan yang sedang menasihatkan anda tu sebenarnya bukan nak saja nak duit atau bukan saja nak jual, tapi memang nakkan kesihatan yang baik untuk anda ya. Okey, so Kak Baiti serahkanlah pentas ini kepada Papa Berry semula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okey. Ya, itu dia. Jangan terkejut Papa Berry pakai spek hitam nak raya kan. Biasalah tu. Jadi, adakah perkongsian Mama Betty pada pagi ini best, sangat-sangat luar biasa dan sebagainya? Jika anda rasa perkongsian pada pagi ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat berinformatif, sila tag dekat ruangan chat. Thank you madam. Thank you madam, sebab aku terasa macam dekat lecture room dah masalahnya. Tu kisah dia, macam dekat lecture room. Dan ironinya tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau masih dekat dekat lecture room dan sebagainya, topik yang Papa Berry selalu tertidur ialah topik berkaitan dengan biologi. Tapi itulah dia, dah takdir Allah kita terlibat dalam dunia perubatan dan juga perawatan. Masuk pula dunia forever living, terlibat dengan perubatan, perawatan dan produk. Jadi kelas yang aku banyak tidur itulah yang sekarang ni aku tengah buat sekarang. Jadi sangat-sangat luar biasa. Terima kasih pada Mama Betty, terima kasih pada si Manuel Baiti atas perkongsian berkenaan dengan healing crisis yang sangat-sangat luar biasa. Pada pagi ini, Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat memberikan kefahaman dan juga pengetahuan kepada kita, terutamanya dalam menghadapi soalan demi soalan, pertanyaan demi pertanyaan daripada para customer kita, novice kita, daripada kita punya VIP, berkenaan dengan healing crisis. Saya harapkan benda ini dapat membantu. Apa-apa pun healing crisis adalah sesuatu yang betul, tapi dalam masa yang sama juga, kita selaku FBO yang bertanggungjawab, kita kena pantau perkembangan customer kita, kita punya pengguna tersebut dalam mengharungi healing crisis tersebut. Never leave them alone. Jangan tinggalkan seorang diri mereka kat situ. Pastikan kita sentiasa bersama, kita bertanya-tanya dan kita menemani mereka sehingga ke akhirnya, insya-Allah. Jadi sebelum kita nak berlalu, sekali lagi Papa Berry nak ucapkan jutaan terima kasih, minta maaf atas segala kekurangan pada pagi ini, dan tidak terlambat mewakili Mama Betty, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua. Semoga pada tahun ini kita akan beroleh kejayaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu am wa antum bi khair, kepada muslimin dan muslimat dan juga kepada rakan-rakan seluruhnya, insya-Allah. Bagi yang baru nak balik kampung, bertabahlah, bersedialah dengan segala apa yang patut anda sediakan. Tong air kencing pun standby, minyak ekstra kita pun standby, segala benda anda standbykan, insya-Allah.
Dan yang paling penting sekali, standby juga makanan untuk berbuka. Sebab memang jalan jam gila bapak punya jam pada hari ini dan juga besok insya-Allah. Papa Berry dan juga Mama Betty sendiri insya-Allah akan pulang ke kampung Mama Betty di Perak pada besok. Pada besok sebab siang ini, hari ini kami masih lagi menguruskan tentang mak Papa Berry yang masih berada kat ICU. Dan insya-Allah besok kita akan pulang ke Perak untuk meraihkan Hari Raya bersama-sama insya-Allah. Jadi mewakili seluruh ahli jawatankuasa dan juga technical support untuk Zoom kita pada pagi ini, kami ucapkan selamat Hari Raya. Jumpa lagi pada sistem dia yang akan datang. Dan jika anda rindukan suara Mama Betty, jumpa beliau pada hujung bulan 5. Beliau akan menjadi speaker Kickstart. The second quarter Kickstart 955 era. InsyaAllah Mama Betty akan menjadi salah seorang daripada 12 speaker yang sangat-sangat luar biasa pada hari tersebut. Okey? Jumpa anda di pentas dunia. Jumpa anda di pentas puncak kejayaan. Jumpa anda di Abu Dhabi. Jumpa anda di Cancun. Jumpa anda di Malaysia Rally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama, ada lagu tak Sean? Minta pasang lagu kita. Pasang lagu kita insyaAllah. Baik. So kita sama-sama nyanyikan lagu rasmi kita. Okay Sean, boleh Go! Alamak, tak ada suara Sean. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire.